makmal lama di bawah rumah usang. Izinkan hamba ceritakan. Di Johor Bahru ada satu rumah usang. Dulu milik seorang doktor gigi. Keluarga dia bahagia, hidup aman, orang kampung pun kenal. Tapi semua itu berubah. Dikatakan doktor tersebut mengalami masalah mental. Satu malam dia hilang kawalan. Dia menamatkan nyawa isteri dan anak-anaknya, dan akhirnya dia ditemui tergantung di tingkat bilik atas. Orang kata jasad keluarga itu ditanam di bawah tangga rumah. Lebih pelik, ada satu makmal kecil bawah tanah, ruang lama yang disimen dan ditutup oleh pihak berkuasa. Orang JB di mana rumah ni terletak.